Alhamdulillah. Kasar. Oh, pedok dapat ubat. Ada. Alhamdulillah. Nampak tu kasar dia. Dia kat. Alhamdulillah. Ada. Tu besar. Alhamdulillah. Ada hasil lah. Dah siap masak. Alhamdulillah. Halo guys, hari ni aku macam lagi guys. Hari ni aku dekat Sungai Mawai bersama dengan Pedot kat belakang ni. Kita orang baru sampai spot. Sekarang ni kita orang nak setting joran dulu. Nanti dah siap baru kita orang mancing. Okay guys, kita lanjut saja. Let's go fishing. Okay, kita try dulu kat sini. Tengok macam mana. Kalau ada udang kita terus cari kat sini. Macam biasa aku pakai umpan anak udang. Ni umpan aku. Mata kail aku pakai mata kail 4208. Pek dia macam gini, angler 4208. Umpan kita cangkuk saja macam ni. Okey. Umpan dah ready. Kita hulur je kat bawah ni. Bismillah. Mudah-mudahan ada rezeki ya. Ni ada makan guys. Ada. Alhamdulillah. Ada. Udah makan diam ah. Alhamdulillah. Kasar. Oh, pedok dapat udang. Tenggala. Ada. Alhamdulillah. Udang terbang. Hihuy. Ada makan. Ada. Besar. Alhamdulillah udang tom yum ah. Udang tom yum. Baru campak dah makan. Serius ah. Ada. Tadi aku baru campak tepi ni. Dah makan dah. Baru campak. Alhamdulillah. Dia banyak kat tepi ya pedot. Tu. Tu dia. Alhamdulillah. Sangkut tepi ya. Sini aku tolong. Ni aku punya ni ah. Alhamdulillah. Sini. Udang tom yum. Kita nak tolak ni pulau ni. Sini. Sikit lah. Tolak dia pulau ni. Ganggu. Sikit. Sauh. Ikan ke? Ini bukan ni, spik biru ni. Spik biru ni. Alhamdulillah. Nampak tu kasar dia. Kasarnya kawan-kawan. Besarnya.
Alhamdulillah. Ya Allah, rezeki Allah. Amin, amin, amin. Okay, dah buka. Takut, tak berani. Tak berani. Allahu Akbar, ya Allah. Macam ikan dia tarik lah. Oh, macam ikan Tapi kalau ikan dia Besar kan? rekod ni, rekod ni. Okay. Dua joran ketuk. Dua joran. Satu lagi, satu lagi. Hai. Ada. Piano. Piano. Hai. Itulah sampai. Dia tak. Pek kuning. Mantap, Mas. Dua joran ketuk ni. Sekejap ambil satu dulu. Mana dia? Oi. Sini lah. Alhamdulillah. Satu lagi. Ini dah lepas. Yang ni? Tak ada. Dapat seekor je. Ada. Kecil. Agak kasar dia tekan tak? Alhamdulillah. Ke mana lagi nak pergi? Pedok tarik. Ada. Tu dia. Alhamdulillah. Ada. Dah makan. Alhamdulillah. Yang tadi kot besar sikit. Ketuk je, janganlah usik-usik. Terus. Yang ni makan senyap. Piano. Alhamdulillah. Dia dah makan. Tapi ada lagi. Tu dua joran ketuk. Satu lagi. Alhamdulillah. Satu jap. Tengok ada tak? Tak ada. Seekor je. Alhamdulillah udang galah. Ada. Melangkong. Stik kuning. Besar. Tak apa. Kasau betul lah kat dalam ni kasau. Nah. Alhamdulillah. Tarik macam ini besar udang ni. Cair. Alhamdulillah. Kuning. Uish, yang ni kasar. Tu dia. Sini. Alhamdulillah.
Ada. Ikan. 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 Lu jatuh dah makan kan? Ikan. Belum jatuh bawah. Kosong. Biru. Oh, tu berebut. Ampai. Bagi dua. Mana dah hilang lah. Jatuh lah udangnya. Udang dah jatuh lah. Oh, 3. Dua. Kejap. Kejap. Tak senonoh perangai. Kejap. Jangan tarik dulu. Tengah bebas mancing hujan ni pula. Dah lebat ni. Dah petang dah nak balik hujan. Layan sajalah. Lagi ada udang kita ambil. Oh, kuat dia tarik lah. Kuat pun hujan-hujan mana dia tarik kuat lah. Pung tu kan. Tu. Alhamdulillah. Ada. Okay guys, hari ni aku dengan Pedot mancing udang galah dekat Sungai Mawai. Dari pagi lah sampai ke petang. Alhamdulillah guys. Tu orang tadi kena hujan panas dengan apa, banyak ikan kacau, umpan tak cukup. Jadi guys, hasilnya hari ni kita mancing. Alhamdulillah, ni dia. Aku share dekat korang hasil aku mancing dengan Pedot hari ni. Alhamdulillah guys, ni semua ada hasil lah. Udang ini guys, aku dengan Pedot akan bagi-bagilah. Nanti lebih kita orang akan masak dekat kedai. Okey, kita timbang udang, kita tengok berapa. 26, hampir-hampir 27. Okey lah, alhamdulillah. Okay. Sekarang apa? Yang kita punya ni. Hati. Tu hasil Apple. Ambil kau. Banyak juga. Udang-udang tohi. Boleh lah. Walau Udang dah siap masak. Okey, kita nak makan. Buat makan guys. Bismillah.